What's up yo, jumpa lagi. Mungkinkah ini Saudi episode 2? Jom tengok video ni. Jom kita explore apa yang ada dekat KLA Terminal 1. Okay, ini keadaan dekat KLIA Terminal 1. Tengok ramai orang. Perhatian kepada semua. Okay, ni ada grup lain nak pergi umrah juga. Bangsa. Bagi memastikan kelancaran perjalanan Dekat sana pun ada grup lain lagi satu. dinasihatkan agar Kita nampak beg dia, beg umrah, travel umrah dia. Pemeriksaan imigresen jom, kita dan nak ke chain pemeriksaan Presco. lebih awal. Terima kasih. Attention to all passengers on the international flights. To ensure smooth Okay, ini grup umrah kita. Travel umrah kita, grup dia kumpul kat sini. as well as your immigration and custom inspection. Okay, tu nampak macam mutawif dia kot. Thank Dia you. punya grup leader ataupun mutawif. Boleh nampak. Itu semua grup kat sini. Alright, adakah kita yang akan pergi ke Saudi lagi? Tunggu. Perhatian Adik ni ikut kan? penumpang Dia ikut tak? antarabangsa. Nak? Okey, ini dia proses tagging bag untuk check-in ya. Semuanya diuruskan oleh pihak travel agency. Jemaah hanya bagi pasport, nanti travel agency uruskan. Bila dah settle semua proses check-in, pihak travel agency akan bagi balik pasport sekali dengan boarding pass kita ya. Okay, kita dah check in tadi untuk kita pergi briefing pula. Jom. Kindly complete your check-in as well as your immigration and custom inspections early. Thank you. Kita nak pergi area dekat McDonald. Di tempat kita check in tadi. Kita check in tadi. Panggilan terakhir Jom kita pergi tempat briefing. penumpang penerbangan Malaysia pesawat MH4. Dekat dengan McDonald. MH4. So dekat McDonald tu kalau kat KLIA kita boleh tengok kapal terbang sekali. Jom. Pintu C37, pintu C37 untuk penerbangan segera. Terima kasih. Di tempat departure dia. Passengers boarding Malaysia Airlines flight Jom, kita jalan lagi. MH4 to London. Passengers, please proceed to departure hall. Ni kedai-kedai yang ada dekat 7 Terminal 1. C37 for immediate boarding. Thank you. Agak-agak nak tukar duit pun ada money exchange kat sini. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Jom, tempat briefing dia dekat McDonald sana. One World dan rakan codeshare, selamat datang ke penerbangan MH004 ke London Heathrow. Kita akan memulakan pelepasan mengikut zon tempat duduk anda. Sila duduk sehingga zon tempat duduk anda dipanggil. Sila sediakan dokumen Ini bahagian boarding kat bawah dia. Kami ingin menjemput Okey, untuk pergi ke penumpang custom, yang memerlukan immigration bantuan ada kat bawah ni. Penumpang warga tua, Okey, keluarga jom. dengan anak kecil dan bayi untuk menaiki pesawat Kita nak pergi briefing. sekarang. Ahli Enrich Platinum, Gold dan Silver, ahli One Way Emerald dan Sapphire, penumpang suite perniagaan. Jom nak pergi anjung tinjau dia ke? Perniagaan Nak? dan penumpang image flight Jom. untuk menaiki pesawat mengikut Kita pergi ke anjung tinjau dia. Good morning ladies and gentlemen, on behalf of Malaysia Airlines, One World and codeshare partners. Sanggup tak pergi ke ujung tu? Welcome to flight Sanggup? MH004 Jauh tu. to London Heathrow. Kalau sanggup, Today, jom kita pergi. we will boarding by sitting zone. Please remain seated until Jauh the kan ni, zone is dalam off. 200 Please meter. have your travel Nak pergi ke document anjung ready. tinjau dia. We now invite passenger requiring special assistance, elderly passengers. Dia berdekatan dengan families McDonald. with children and So kita tinggalkan infants grup to tadi nak come briefing tu. board aircraft first. Enrich Platinum, Gold and Silver members, One Way Dan ni Emerald kawasan and bawah ni, Sapphire members, kita dah tak boleh masuk lah. business suite, Ini untuk business kawasan boarding. and MH flight Okay. passenger Pintu-pintu will berlepas dia dekat bawah. board at your convenience.
Patut naik ni tadi. Perhatian kepada semua penumpang penerbangan antarabangsa. Bagi memastikan kelancaran perjalanan anda dinasihatkan agar melalui proses daftar masuk, pemeriksaan imigresen dan pemeriksaan Jom. kastam lebih awal. Okey, ni ada McDonald kat sini. Attention to all passengers on the international flights. To ensure Lepaskan McDonald ni, you ada are tempat tinjau kat advised terbang dia. to kindly complete your check-in as well as your immigration Ada dekat ujung sana tu. custom inspections early. Thank you. Panggilan terakhir untuk penumpang-penumpang ni. penerbangan Malaysia pesawat MH Kawasan anjung tinjau dia. MH4 ke London. Ada nampak train dah situ. Persilakan ke balai lepas pintu C37, pintu C37 untuk penerbangan segera. Terima kasih. Jom. Okey, kita dah sampai dekat anjung tinjau dia. Okey, kita boleh nampak ada deretan Malaysian Airlines punya kapal terbang kat tepi ni. Okey, untuk deretan ni kalau straight ke hujung sana tu ada KLIA 2 ya. KLIA 2 terletak kat hujung sana. Okey, kita dah nampak tu ada Air Asia nak menuju ke tempat pelepasan dia. Dan ada train ya. Train ni Aerotrain kemungkinan lah kalau tak silap Aerotrain ni daripada satellite terminal. Ada satellite terminal kat hujung tu. Dia membawa penumpang pergi ke satellite terminal ataupun daripada satellite terminal pergi ke terminal 1 ni lah. Okey, dan bila kita nampak sana Air Asia tu tengah menuju ke line nak berlepas, dan dekat belakang dia ada Batik Air tak silap. Okey, kita zoom dulu. Ya, ada Batik Air mengekori kat belakang dia. Okey, untuk menuju ke garisan berlepas. Okey, cantik kan pemandangan kat sini. Dan dekat hujung situ juga, dekat dengan Air Asia nak berlepas tu tadi ada spotter ya, tempat tinjau juga tapi di luar KLIA. Alright, jom kita regroup balik dengan jemaah yang kita tinggalkan tadi. Kita nak ambil gambar sebelum ada briefing. Jom. Perhatian kepada semua penumpang penerbangan antarabangsa. Bagi memastikan kelancaran perjalanan anda dinasihatkan agar melalui proses daftar So kita kena jalan balik 200 meter nak pergi ke berkumpul balik kat tempat dia orang tadi. Terima kasih. Attention to all passengers on the international flights. To Keluar kabut je. journey, you are your check-in as well as your immigration and custom inspections early. Thank you. Okey, itu dia berakhirnya video kita kali ni. Sebenarnya tak ada Saudi episode 2. Sebab apa? Sebab kita hantar orang aja untuk pergi umrah. InsyaAllah ada rezeki kita akan buat Saudi episode 2. Jumpa lagi. Bye-bye. MH4 ke London. Penumpang-penumpang dipersilakan ke balai lepas.